Korang nak tahu tak, bateri kereta kita ni sebenarnya boleh tahan lama tau. Contohnya, waktu korang parking kereta korang, korang balik raya gitu, korang tinggal seminggu, 2 minggu, atau korang kena pergi outstation, ataupun kereta korang tu jenis jarang-jarang guna, korang pakai pula seminggu sekali je. Ini tips je. Terminal negatif pada bateri kereta korang tu, korang kena cabut. Lepas tu, korang letak kat tepi. Yang kepala dia tu, korang cover elok-elok. Tutup lah, pakai kain ke, pakai glove ke. Yang penting, korang tutup tu kemas-kemas. Tapi, ada satu benda tak best. Korang kena kunci kereta korang manually pakai kunci. Sebab, bateri dah cabut kan. Dapat sesuatu, jangan lupa like, follow, share, komen untuk video bateri seterusnya. Tukar sebelum kong, bateriku.com.